Kalau satu doa je yang kita boleh lafaz untuk anak, inilah doa dia. Kita tak tahu ujian apa yang menanti anak kita. Kita tak tahu siapa yang akan tarik tangan dia ke syurga ataupun ke neraka. Kita tak nak benda ni. Tapi yang kita tahu, doa kita hari ni boleh jadi penyelamat mereka akan datang. Kita tak tahu apa yang bakal berlaku. Sebelum kita teruskan, boleh tak save doa ni, share video ni, supaya ada pasangan yang mungkin doa ni jadi benteng untuk anak-anak kita dan juga anak-anak orang lain juga. Okay? So, doa paling penting untuk anak apa dia? Doa paling penting untuk anak, satu je saya bagi. Dengar ni dan amalkan setiap hari. Ya Allah, jika aku sudah tiada nanti, jangan biarkan anakku sesat dalam hidup yang aku tak sempat bimbing. Dan jadikan dia sebagai ladang pahala buatku. Okay? Boleh? Yang penting dapatkan rasa macam menjiwai dan betul-betul minta dekat Allah Ta'ala. Boleh kan? Boleh. Alright? So saya ada sediakan juga 150 doa untuk ibu dan ayah untuk baca setiap hari. Boleh pilih dan listkan supaya ibu-ibu, ayah-ayah yang ada dalam ni bantu doa untuk anak. Alright? Dekat bio saya ada tulis. Boleh tengok dekat situ. RM9 pun ada, yang RM29 pun ada. Tengok. Kalau untuk saya sarankan, better ambil yang RM29 sebab yang RM9 tu ada dalam combo RM29 tu. Alright? Dapat Saya Tuan Zul, tuan-puan. Mungkin ada yang belum kenal. Saya buka Tazkar Tadika. Banyak tentang ibu ayah, tentang anak-anak ni saya dah hadap, saya dah tahu, saya elok-belok macam mana berkenaan dengan teknikal, praktikal dan juga kerohanian. So yang ni saya share berkenaan dengan kerohanian. Okay, cepat buat benda ni supaya kita tak terlepas setiap saat pun untuk kita doa untuk anak kita.